Malaysia tengah bina infrastruktur untuk revolusi digital. Mari Oh kita my bincang God. tentang sesuatu yang ramai orang tak tahu wujud. Ini menarik nih guys. Pusat data. Kemudahan gergasi ini yang kuasakan semua benda dari Netflix anda sampai kecerdasan buatan tengah masuk ke Malaysia dengan kadar yang tak pernah berlaku sebelum ni. Pasaran pusat data dinilai $4 bilion tahun 2024. Menjelang 2030, dijangka cecah lebih $13 bilion. Itu lebih 3 kali ganda dalam masa 6 tahun saja. Wow. Google baru komit $2 bilion untuk bina pusat data kat sini. Microsoft umumkan My mereka God. lancarkan rantau awan pertama mereka di Malaysia menjelang suku kedua 2025 dengan pelaburan $2.2 bilion. ByteDance, syarikat di sebalik TikTok, janji RM10 bilion untuk pembangunan AI. Ni bukan Ya kenapa ya guys? Pelabur-pelabur tuh percaya dengan Malaysia. Ini tentunya ya kestabilan ekonomi Malaysia dan tentang politik Malaysia yang terus stabil itu menjadikan Malaysia dipercayai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys, Temrek TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya yang dalam keadaan menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan, dan semoga puasa kita ya istiqomah ya guys. Sampai ya ujung ya, kita berpuasa sampai ujung, tidak ada halangan, masih diberikan kesehatan biar kita terus bisa menunaikan ibadah puasa guys. Dan yang terpenting nih di bulan yang penuh maghfirah ini, mari kita memperbanyak yaitu membaca istighfar, membaca Al-Quran, karena di bulan yang penuh maghfirah ini, insya Allah jika kita di masa silam ya, misal lampau ada membuat sesuatu, membuat dosa, membuat perbuatan yang tidak baik, insya Allah di bulan yang penuh maghfirah ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kali ini saya tidak jemu-jemu yaitu mereaction yaitu tentang video, yaitu tentang perkembangan Malaysia, tentang kemajuan Malaysia guys, karena menurut saya ini adalah bahan pembelajaran untuk kita kaji guys, karena orang bijak itu tidak pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar. Yang dalam hal ini semasa Indonesia tidur guys, Malaysia senyap-senyap buat ini pada 2026. Menarik kan? Tentunya ini jadi bahan pembelajaran untuk kita biar terus maju, biar kita terus bisa bersaing dengan Malaysia. Langsung saja kita simak seperti apakah videonya. Namun bagi teman-teman yang baru singgah di channel Temrek TV nih guys, please jangan lupa ya guys, sebelum menonton video ini subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita play seperti apakah videonya, let's go. masa Indonesia tidur, sesuatu yang sangat besar sedang berlaku di Malaysia yang kebanyakan Oh my orang langsung tak perasan. Negara ini membuat pergerakan dengan begitu senyap, begitu strategik, sampai bila semua orang sedar apa yang berlaku, Malaysia mungkin sudah jadi hub teknologi paling penting di Asia Tenggara. Apa yang anda akan tahu selepas ni akan ubah cara anda tengok negara kita selama-lamanya. Sekarang ni, pada masa ini juga, Malaysia sedang dapat pelaburan berbilion-bilion yang mengubah seluruh masa depan negara. Angka sorang dah memang gila. Tahun 2025, Wow. industri pembinaan dijangka tumbuh lebih 8%. Tapi yang buat ini lain dari sekadar bina lagi shopping mall dan kondo. Malaysia tengah bina infrastruktur untuk revolusi digital. Mari Oh kita my bincang tentang sesuatu yang ramai orang tak tahu wujud. Ini menarik nih guys. Pusat data. Kemudahan gergasi ini yang kuasakan semua benda dari Netflix anda sampai kecerdasan buatan tengah masuk ke Malaysia dengan kadar yang tak pernah berlaku sebelum ni. Pasaran pusat data dinilai $4 bilion tahun 2024. Menjelang 2030,
dijangka cecah lebih 13 bilion dolar. Itu lebih 3 kali ganda dalam masa 6 tahun saja. Wow. Google baru komit 2 bilion dolar untuk bina pusat data kat sini. Microsoft umumkan My mereka God. lancarkan rantau awan pertama mereka di Malaysia menjelang suku kedua 2025 dengan pelaburan 2.2 bilion dolar. ByteDance, syarikat di sebalik TikTok, janji 10 bilion ringgit untuk pembangunan AI. Ni bukan Ya kenapa ya guys? Pelabur-pelabur tuh percaya dengan Malaysia. Ini tentunya ya kestabilan ekonomi Malaysia dan tentang politik Malaysia yang terus stabil itu menjadikan Malaysia dipercayai guys. pemain kecil test market. Ni gergasi teknologi bertaruh besar pada masa depan Malaysia. Tapi kenapa Malaysia? Apa negara kita ada yang Singapura, Thailand atau Indonesia tak ada? Iya, kenapa? Bukan Jawapannya, Indonesia ya guys. strategi cemerlang digabung dengan masa yang tepat. Bila Singapura buat moratorium projek pusat data baharu dari 2019 sampai 2022 sebab grid elektrik mereka dah penuh, Malaysia nampak peluang. Johor, negeri betul-betul sebelah Singapura, jadi alternatif pilihan utama. Syarikat boleh akses Pilihan permintaan utama, guys. perusahaan besar Singapura Oh. tanpa kena hadap kos tanah dan tenaga yang melambung tinggi kat Singapura. Johor sekarang dijangka pegang 60% kapasiti pusat data Malaysia menjelang 2030. Cuba fikir tu. Satu negeri saja pegang lebih separuh infrastruktur digital negara. Kadar pertumbuhan Johor purata 145% setahun. Kurang apa lagi rakyat Malaysia guys? Tentunya rakyat Malaysia berbahagia tentang info hal ini Dari guys. 2019 sampai 2024. Itu bukan pertumbuhan stabil, itu pertumbuhan meletup. Dan kerajaan bukan duduk diam tengok syarikat asing bina je kat sini. Mereka buat insentif khusus. Syarikat dengan status digital Malaysia dapat pengecualian cukai pendapatan dan allowance pelaburan. Rangka kerja pusat data mampan yang datang tahun 2025 akan permudahkan kelulusan lagi. MIDA akan uruskan semua sebagai pihak berkuasa tunggal, jadikan lagi cepat dan mudah untuk mulakan operasi. Tenaga memang jadi kebimbangan untuk pusat data kan? Mereka guna kuasa elektrik dalam jumlah sangat besar. Malaysia tackle ni terus terang. Julai 2025, tarif kuasa baharu dilaksanakan khusus untuk pusat data. Kemudahan lebih 100 megawatt kena klasifai bawah kategori voltan ultra tinggi dan hadap kadar lebih tinggi. Mungkin bunyi macam kerugian, tapi sebenarnya ni paksa operator untuk buat inovasi dengan reka bentuk cekap tenaga dan sumber boleh diperbaharui yang posisikan Malaysia sebagai hub teknologi mampan jangka panjang. Biar saya bagi gambaran skala sebenar. Menjelang akhir 2025, Malaysia akan tambah lebih kurang 150 megawatt kapasiti kuasa untuk pusat data saja. Oh. Kapasiti rack yang akan datang 8 kali lebih banyak dari kapasiti sedia ada. Selangor dan Johor sorang dah pegang 400 megawatt. Ni bukan Wow. bilik server kecil. Oh. Ni operasi skala industri yang kuasakan perkhidmatan awan serantau, beban kerja AI dan pemprosesan data gergasi. 31 projek dah dapat perjanjian bekalan elektrik. Momentum makin cepat, bukan perlahan. Dan yang menarik ni, bukan cuma pasal pelaburan asing, syarikat Malaysia tengah belajar, adapt dan bersiap untuk bekalkan ekosistem ni. Kerajaan peruntukkan dana khusus untuk bangunkan rantaian bekalan peralatan Malaysia. Mereka nak cipta era dibina oleh Malaysia di mana pembekal tempatan tumbuh bersama ledakan pusat data. Sekarang jom beralih kepada sesuatu lagi besar, semikonduktor. Chip kecil dalam telefon, laptop, kereta dan basically setiap peranti elektronik anda. Malaysia dah 50 tahun dalam permainan semikonduktor, tapi 2025 ni lain. Lawan lagi Malaysia. Negara tengah bergerak dari sekadar hub mencuri pemasangan tentang hal dan ini, ujian kepada kuasa reka bentuk chip. Pulau Pinang tarik 60 bilion ringgit pelaburan langsung asing pembuatan tahun 2023.
pegang 47% jumlah FDI Malaysia. Kebanyakan ni masuk terus dalam semikonduktor. Intel tengah bina kemudahan pembungkusan termaju $2.9 bilion di Pulau Pinang yang hampir siap. Mereka baru umumkan tambahan $207.9 juta untuk kembangkan operasi pemasangan dan ujian. Infineon Technologies melabur €5 bilion lebih 5 tahun untuk kilang chip kuasa silikon karbida di Kulim. Tu khusus untuk kenderaan elektrik, pusat data dan aplikasi tenaga boleh diperbaharui. Skala apa yang berlaku di Pulau Pinang ni memang susah nak percaya. Pulau kecil ni hos lebih 350 syarikat multinasional dan 4,000 perusahaan kecil sederhana dalam sektor semikonduktor dan elektronik. Bullshit. Ni hub reka bentuk litar bersepadu teratas Malaysia dengan lebih 30 syarikat reka bentuk paling tinggi dalam negara. Dari 2019 sampai 2020. Menariknya di Malaysia nih guys, ya sama-sama negeri ya, maupun negeri Selangor, Pulau Pinang dan lain-lainnya, itu sama-sama untuk memajukan negaranya guys. Tidak ada saling ya bertolak tentang pendapat, tidak saling bertolak belakang tentang pendapat ini. Dia terus fokus untuk memajukan negaranya. Ini yang sangat penting guys, kerjasamanya. 23, Pulau Pinang dapat hampir 20 bilion ringgit pelaburan perkhidmatan. Inilah yang jadikan transformasi ni penting. Malaysia tak puas hati sekadar pasang chip yang direka tempat lain. Kerajaan tanda tangan perjanjian $250 juta dengan ARM Holdings. Ini bagi syarikat Malaysia akses kepada cetak biru reka bentuk chip tercanggih. Mereka bina Taman Reka Bentuk Litar Bersepadu. Yang pertama dilancarkan 2024, yang kedua di Cyberjaya, November 2025. Taman ni ada pusat ujian chip termaju dan kemudahan latihan disokong oleh ARM, Synopsys, Amazon Web Services dan Keysight. Matlamatnya ambitious. Malaysia nak bangunkan chip reka bentuk tempatan pertama menjelang 2027 atau 2028. Tu ubah negara dari pangkalan pembuatan kepadi pusat inovasi yang cipta harta intelek. Sektor reka bentuk IC Pulau Pinang sorang dijangka cecah $84 bilion menjelang 2030. Strategi semikonduktor kebangsaan ada sasaran dapat lebih $122 bilion pelaburan menjelang 2030. Setakat Mac 2025, dah dapat lebih 63 bilion ringgit. Malaysia sekarang pegang lebih kurang 7% pasaran semikonduktor global. Rancangan nak gandakan tu kepada 14% menjelang 2029. Negara menyumbang 13% ujian dan pembungkusan semikonduktor dunia. Dengan fokus baharu pada reka bentuk chip dan pembuatan termaju, angka tu dijangka naik mendadak. Jom cakap tentang infrastruktur di luar teknologi. Laluan rel Pantai Timur, 88% siap setakat November 2024. Kereta api 665 km ni akan sambungkan Pelabuhan Klang di Pantai Barat dengan Kota Baru di Pantai Timur. Bukan cuma pasal gerakkan orang, ni pasal sambungkan kawasan kurang maju Malaysia dengan kuasa ekonomi, buka rantaian bekalan, tingkatkan pelancongan dan cipta koridor ekonomi yang tak wujud sebelum ni. Thailand dah tunjuk minat nak sambungkan laluan dari Kota Baru ke sempadan Sungai Golok yang akan sokong hasrat rangkaian kereta api Pan-Asia yang lebih luas. Malaysia bukan bina infrastruktur dalam pengasingan. Setiap projek sambung dengan matlamat perdagangan dan keterhubungan serantau. Lebuh Raya Pan Borneo tengah naik taraf. Lebih 2,000 km jalan merentasi Sabah, Sarawak dan Brunei. Setakat Oktober 2025, pembinaan Fasa 1A Sabah cecah 85% siap. Projek gergasi ni sambung wilayah terpencil secara fizikal dan ekonomi, kukuhkan rantaian bekalan dan tingkatkan keterhubungan antara negeri. Ni jenis infrastruktur yang bukan cuma mudahkan aktiviti ekonomi sekarang,
Ia cipta kemungkinan ekonomi baharu sepenuhnya. LRT 3, Transit Rail Ringan, dijangka mula beroperasi 31 Disember 2025. Wow, Pautan sistem ini tentunya transit sangat pantas Johor Bahru Singapura Ini yang tengah bergerak ke hadapan. rakyat, guys. Kerajaan rancang kajian kebolehaksanaan untuk kereta api Trans Borneo yang sambungkan Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan. Ni bukan cuma projek pengangkutan, ni pasal transformasi cara orang dan barang bergerak, cara bandar berkembang dan cara wilayah membangun. Dan inilah yang hubungkan semua benda. Zon Ekonomi Khas Johor Singapura. Kawasan ni dijangka terima sehingga 2.4 bilion ringgit pelaburan dalam tempoh 3 sampai 10 tahun akan datang. Jarak dekat dengan Singapura, digabung dengan kos lebih rendah dan tanah ada, jadikan Johor magnet untuk permintaan melimpah dari salah satu negara bandar terkaya dunia. Syarikat yang set up di Johor dapat akses kepada pasaran Singapura, kumpulan bakat dan ekosistem perniagaan sambil mendapat manfaat dari kos operasi Malaysia yang lebih rendah. Pusat data, kilang semikonduktor, laluan rel dan lebur raya semua masuk dalam ni. Malaysia tengah bina ekosistem menyeluruh di mana infrastruktur sokong industri, industri tarik pelaburan dan pelaburan pandu lagi banyak pembangunan infrastruktur. Sekarang inilah yang Indonesia patut perhatikan betul-betul. Semasa Malaysia dapat pelaburan ni dan bina infrastruktur ni, negara tengah posisikan diri sebagai hub stabil, boleh dipercayai dan maju teknologi Asia Tenggara. Indonesia ada populasi dan ekonomi lebih besar, tapi Malaysia bergerak lebih cepat dalam sektor kritikal. Betul, guys. Ekonomi digital, Malaysia pembuatan bergerak termaju, lebih cepat, keterhubungan serantau. Menjelang 2028, pelaburan Microsoft sorang dijangka hasilkan 10.9 bilion dolar hasil baharu dan cipta lebih 37,000 pekerjaan, termasuk 5,700 jawatan IT mahir. Ni bukan kerja kilang gaji rendah, ni jawatan nilai tinggi yang perlukan kemahiran teknikal yang cipta kelas pertengahan dengan kuasa beli yang pandu penggunaan domestik. Kesan riak tu besar gila. Bila anda bina pusat data, anda perlukan pekerja pembinaan, jurutera elektrik, pakar penyejukan, kaki tangan keselamatan, staf penyelenggaraan. Bila anda kilang semikonduktor, anda perlukan juruteknik bilik bersih, operator peralatan, pakar kawalan kualiti, penyelaras logistik. Setiap pelaburan teras cipta ekosistem pekerjaan dan perniagaan sokongan. Malaysia juga tackle jurang bakat secara langsung. Pelan tindakan bakat STEM Pulau Pinang sasarkan latih 60,000 jurutera mahir menjelang 2030. Perkongsian universiti industri tengah berkembang. Program pendidikan teknikal dan vokasional tengah dirombak dengan fokus pada kursus berteknologi tinggi. Kerajaan tengah pertimbang benarkan pelajar asing bidang kejuruteraan dan teknikal kerja di Malaysia lepas tamat pengajian untuk kurangkan kekurangan bakat. Ni bukan cuma pasal bina benda, ni pasal bina kapasiti. Kapasiti manusia, kapasiti perindustrian, kapasiti ekonomi. Malaysia tengah cipta keadaan untuk pertumbuhan jangka panjang berterusan, bukan sekadar ledakan pelaburan sementara. Biar saya bagi gambaran besar. Malaysia luluskan 3,011 projek bernilai 190.3 bilion ringgit cuma dari Januari sampai Jun 2025. Itu naik 18.7% berbanding tempoh sama 2024. Dari jumlah projek diluluskan, 68.4 bilion ringgit masuk sektor pembuatan dengan 518 projek. Kerajaan juga peruntukkan 550 juta ringgit dalam bajet 2025 khusus untuk tingkatkan infrastruktur pelancongan dengan matlamat tarik 31.3 juta pelancong antarabangsa dan hasilkan 125.5 bilion ringgit hasil pelancongan. Ni pembangunan ekonomi yang diselaraskan, infrastruktur teknologi, pengembangan perindustrian, pertumbuhan pelancongan, keterhubungan pengangkutan, setiap sektor kukuhkan yang lain.
Pusat data perlukan kuasa dan penyejukan yang boleh dipercayai yang cipta permintaan untuk infrastruktur tenaga. Kilang semikonduktor perlukan pekerja mahir yang pandu pelaburan pendidikan. Laluan rel kurangkan kos logistik yang jadikan pembuatan lebih kompetitif. Pengangkutan lebih baik, bawa lebih ramai pelancong yang tingkatkan perkhidmatan dan hospitaliti. Malaysia bukan buat satu pertaruhan besar. Mereka buat pelbagai pertaruhan strategik yang semua sokong antara satu sama lain. Dan semasa Indonesia tidur, semasa Thailand berdebat, semasa Filipina struggle dengan kesesakan infrastruktur, Malaysia tengah laksanakan. Senyap, berkaedah, berkesan. Soalannya bukan sama ada Malaysia akan jadi hub teknologi utama. Pelaburan dah komited, infrastruktur tengah dibina, bakat tengah dilatih. Soalannya sama ada negara lain dalam rantau akan sedar apa yang berlaku dan respon, atau mereka akan bangun 5 tahun lagi tertanya macam mana Malaysia boleh jauh sangat ke hadapan. Untuk pelabur, usahawan dan pekerja mahir, Malaysia tahun 2025 wakili salah satu peluang paling menarik di Asia Tenggara. Gabungan sokongan kerajaan, pelaburan asing, infrastruktur mantap dan kedudukan strategik cipta keadaan yang jarang datang. Ni jenis transformasi yang tentukan trajektori negara untuk dekad. Jadi, semasa Indonesia berehat, Malaysia tengah bina masa depan. Dan bila semua... Ya teman-teman semuanya, tidak mudah untuk Malaysia seperti sekarang ini guys, yaitu di posisi yang aman guys. Memang butuh tenaga, pemikiran, dan butuh kesemangatan untuk berubah, untuk keluar dari zona tidak nyaman guys. Namun hasilnya sekarang kita tahu Malaysia bagaimana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan channel ini, please sebelum meninggalkan channel ini tinggalkan like, komen, dan bantu share. Saya Temer TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.